كل القلوب إلى الحبيب تميل. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi peluang sekali lagi kita berada di bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Baiklah, sama-sama kita manfaatkan masa-masa kita di bulan yang mulia ini. Semoga dengan itu kita meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. InsyaAllah, amin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tajuk kita pada hari ini ialah berkenaan bersihkan jiwa dengan taubat. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang perkara ini, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bertaubatlah kamu semuanya, wahai orang-orang beriman. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Moga-moga kamu beroleh kejayaan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mengasihi, sangat menyayangi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang selalu bertaubat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa pada hari ini tajuk tentang taubat dipilih? Kerana ulama mengatakan bahawasanya perkara yang pertama ialah bila mana seorang itu nak berubah menjadi lebih baik, perkara yang pertama yang seharusnya dilakukan ialah bertaubat. Pertama sekali, untuk bila seorang itu kata nak berubah menjadi lebih baik, pertama sekali yang harus dilakukan ialah bertaubat. Maka apa makna bertaubat? Bertaubat itu ialah kembali daripada segala perkara yang tercela dalam Islam, dalam agama, kepada perkara yang terpuji, perkara yang baik menurut pandangan agama Islam. Maksudnya, perkara-perkara yang negatif, perkara-perkara yang buruk ditinggalkan, perkara-perkara yang bermanfaat, yang baik, yang mulia dalam Islam dia buat. Jadi itu perkara pertama. Yang perkara yang kedua ialah taubat ni adalah merupakan fardu ain. Fardu ain, bila kita kata fardu ain, wajib kita sebagai seorang Muslim belajar, faham, yang penting belajar dan amalkan ilmu fardu ain. Bila kita kata ini merupakan ilmu fardu ain, wajib kita belajar dan juga wajib kita amalkan. Jadi bertaubat pun, taubat itu adalah satu perkara yang fardu ain, fardu mesti dilakukan oleh seorang Muslim dalam hidup dia. Dan haram pula bagi seorang Muslim itu melambat-lambatkan taubat. Jadi kalau kita lihat pada definisi yang saya sebutkan tadi, perkara yang negatif kita tinggalkan, perkara yang positif kita buat, kan, itu makna taubat. Tapi itu dah makna taubat, definisinya, secara ringkasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada seorang mukmin itu taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang membersihkan jiwa, daripada tajuk kita pada hari ini. Dan juga taubat yang akan mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, memberi kesan pada jiwa seorang itu. Jadi bagaimanakah taubat itu? Merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha, yang sebenar-benar taubat. Apakah pula makna sebenar-benar taubat itu? Ulama menjelaskan bahawasanya taubat yang sebenar-benar taubat itu, yang sebenarnya yang memberi kesan pada jiwa seorang hamba, yang membersihkan jiwa dia, ialah taubat yang merangkumi rukun-rukun taubat. Kalau kita perhatikan, itu pertama sekali kita menyesali, menyesal dalam hati kita perbuatan yang kita lakukan. Dalam hati kita menyesal buat benda ni. Itu menyesal. Yang kedua ialah meninggalkan perkara tersebut.
tak buat lagi, terus tinggalkan serta perkara yang dosa dan maksiat ataupun benda yang salah tu. Yang ketiga, berazam untuk tidak melakukan perkara tersebut. Ini paling kurang rukun taubat. Menyesal, tinggalkan, dan terus berazam tidak akan melakukan lagi. Kalau salah satu dia kurang, maka taubatnya tidak sah. Contohnya, dia taubat tak nak buat lagi lah. Maksudnya, dia terus tinggalkan perkara tersebut. Dalam hati menyesal lah buat. Okey, berada. Kemudian terus tinggalkan perkara tersebut. Tapi dia tak ada dalam nombor 3, iaitu dia berazam tak nak ulang lagi. Dia kata, tapi lain kali kalau okey kot. Kalau okey buat lagi lah. Atau nak try lagi lah, akan datang. Next time. Okay, itu belum lagi dipanggil taubatan nasuha. Taubat tak memberi kesan pada jiwa seorang itu. Maka itu antara ringkasnya tentang bertaubat. Maka marilah sama-sama kita mengambil manfaat di bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan ini juga kita disuruh ataupun kita disarankan untuk banyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu yang kita selalu imam baca, asyhadu an la ilaha illallah, itu syahadah. Astaghfirullah, istighfar. Kemudian nas'alukal jannah wa a'udzubika as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar, mohon syurga, minta jauh daripada api neraka. Kemudian Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kita pun juga memohon keampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara makna memohon kemaafan, mohon pengampunan, termasuk makna erti taubat. Jadi hendaklah kita manfaatkan masa-masa ini, sesallah terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan, berazamlah jangan buat lagi. Walaupun kita kadang-kadang seorang itu faham taubat itu terjebak dengan dosa-dosa besar baru nak bertaubat. Kalau dosa-dosa kecil tak ia kurang tepat. Maka dosa itu selalu kita kena belajar apakah makna dosa, tahu itu adalah larangan Allah, tinggalkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati penuh penyesalan dan azab tidak buat lagi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kita dan golongan kita di kalangan hamba-hambanya yang selalu bertaubat. Kerana orang yang selalu bertaubat itu di sana ada kecintaan Allah kepada mereka. Semoga ia memberi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل.